Trump meraih kemenangan besar ke atas Iran apabila rejim itu selepas 88 hari cuba menutup mulut rakyatnya sendiri mula mengembalikan akses ke internet antarabangsa. Di tengah-tengah tekanan dari Amerika Syarikat, krisis ekonomi dan rundingan yang sedang berlangsung dengan ketakutan terhadap eskalasi ketenteraan baharu, pada hari Rabu 27 Mei 2026, arahan daripada Masoud Pezeshkian untuk menyambung semula rangkaian mendedahkan langkah berundur yang Tehran tidak mahu tunjukkan. Rejim diktator telah cuba menyembunyikan protes, menindas perniagaan kecil, mengawal maklumat dan mengekalkan berjuta-juta rakyat Iran terperangkap dalam gelembung digital. Tetapi akhirnya terpaksa mengalah. Pada ketika Donald Trump mengekalkan pendirian tegas tanpa mengejar perjanjian yang lemah dan tanpa melonggarkan tekanan terhadap program nuklear, ancaman ketenteraan serta kawalan dalaman rejim. Akses internet masih dipulihkan secara terhad dengan penapisan dan ketidakstabilan, tetapi tindakan itu sudah membuka satu retakan politik dalam kuasa Iran sendiri. Kerana pengawal revolusi tidak mahu kelihatan kalah, sementara kerajaan cuba mengelakkan keruntuhan sosial dan tekanan lebih hebat di jalanan. Apa yang Donald Trump peroleh? Kenapa Tehran mengalah? Bagaimana internet menjadi bukti paling jelas kekalahan rejim? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Arahan itu datang dari pemerintah, dari Iran. Tetapi pengaruh sebenar terletak pada suasana yang dicipta oleh Trump. Sekatan itu telah bermula pada 8 Januari di tengah-tengah protes dalaman dan diperketatkan selepas eskalasi ketenteraan yang melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran. Sepanjang tempoh itu, berjuta-juta rakyat Iran terperangkap dalam rangkaian yang dikawal tanpa komunikasi biasa dengan dunia. Sementara perniagaan kecil, pekerja digital, keluarga dan penentang menderita dalam kegelapan. Kini, kembalinya internet secara beransur-ansur menunjukkan bahawa rejim terpaksa melonggarkan salah satu alat kawalan yang paling kejam untuk cuba bernafas di dalam dan berunding di luar. Sambungan itu masih belum bermakna kebebasan sepenuhnya. Platform masih disekat. Ramai orang masih bergantung kepada VPN. Dan akses masih tidak stabil di beberapa kawasan. Walaupun begitu, perubahan ini sangat ketara kerana rejim diktator telah berminggu-minggu menegaskan bahawa pemadaman ini perlu demi keselamatan. Sekarang, apabila tekanan semakin memuncak, kerajaan Iran sendiri secara praktikal mengakui bahawa mereka tidak mampu mengekalkan pengasingan ini tanpa meningkatkan keruntuhan ekonomi dan keletihan sosial. Internet kembali kerana rejim perlu mengelakkan agar tekanan dalaman tidak meletup sepenuhnya. Di sinilah Donald Trump muncul sebagai faktor yang mengubah perkiraan tersebut. Pentadbiran Amerika Syarikat terus berbincang dengan para perantara serantau, tetapi tidak mengendorkan tekanan ketenteraan. Pada 25 Mei, Komando Pusat Amerika Syarikat melaporkan serangan ke atas lokasi pelancaran peluru berpandu dan kapal-kapal yang disyaki sedang menyiapkan periuk api di selatan Iran berhampiran kawasan sensitif Teluk. Washington menyifatkan tindakan itu sebagai pertahanan untuk tentera Amerika. Tehran membantah, mengancam untuk membalas, tetapi tetap berada di meja rundingan. Perincian ini menunjukkan betapa terdesaknya keadaan. Rejim itu membantah secara terbuka, tetapi terus berunding di belakang tabir. Dalam laporan berita yang tersebar, tafsirannya ialah Trump telah mencipta satu situasi yang tidak tertanggung untuk para ayatollah. Iran menghadapi tekanan di pelabuhan, kesukaran dalam ekspor minyak, barisan panjang dan keletihan dalaman. Dilaporkan bahawa internet sebahagian besarnya telah kembali beroperasi, sekitar 88%. Dan arahan untuk menyambung semula rangkaian datang daripada Pezeshkian selepas berbulan-bulan pemadaman internet ketika rejim membuat beberapa konsesi di meja rundingan. Perkara utama bukan sekadar teknologi, ia adalah kuasa. Siapa yang mengawal internet, mengawal jalanan, mengawal naratif dan cuba mengawal ketakutan. Apabila kawalan itu mula longgar, kemenangan politik Trump menjadi lebih jelas. Di dalam Tehran, masalahnya menjadi lebih serius. Pezeshkian cuba mempromosikan pendirian yang lebih lunak. Tetapi, pengawal revolusi tidak mahu kelihatan seperti telah menyerah. Perpecahan ini mendedahkan dua kuasa yang bertelagah dalam rejim yang sama.
Satu pihak faham bahawa Iran sedang tertekan dan perlu berunding, manakala komander yang lebih tegas cuba mengekalkan ancaman sebagai alat untuk terus bertahan. Donald Trump tahu bahawa dia tidak berurusan dengan kerajaan yang biasa. Dia berurusan dengan struktur yang berpecah, di mana Presiden boleh menandatangani arahan, tetapi sektor bersenjata cuba mensabotaj sebarang pengunduran yang kelihatan seperti kekalahan. Rumah Putih kini mengambil dua pendekatan pada masa yang sama. Satu laluan melibatkan rundingan, dengan butiran kemungkinan perjanjian sedang dibincangkan oleh perantara dan negara-negara di rantau itu. Laluan satu lagi tetap menggunakan kekuatan, sekiranya Iran cuba menggunakan gencatan senjata sebagai tabir untuk mempersiapkan serangan, menyekat laluan atau melindungi program nuklearnya. Trump tidak hanya meletakkan diplomat di meja rundingan, dia juga meletakkan tekanan ketenteraan, tekanan ekonomi dan pendedahan secara terbuka. Rejim Iran mahu berunding sambil kelihatan kuat, tetapi kembalinya internet menunjukkan bahawa mereka terpaksa menyerahkan sesuatu yang sebelum ini mereka kata tidak akan diserahkan. Faktor lain yang turut mempengaruhi ialah hakikat bahawa sambungan semula internet berlaku serentak dengan perbincangan mengenai Selat Hormuz dan kemungkinan persefahaman yang lebih luas. Televisyen negara Iran pernah menyebut tentang satu draft yang boleh menormalkan trafik komersial di rantau itu, manakala Amerika Syarikat akan mengurangkan sebahagian tekanan tentera laut jika terdapat jaminan yang kukuh. Tiada apa-apa yang dimuktamadkan lagi. Tetapi, hanya dengan tersebarnya cadangan ini menunjukkan bahawa Teheran tidak lagi hanya bercakap tentang penentangan. Mereka kini bercakap tentang syarat, tempoh, verifikasi dan kelangsungan politik. Reaksi pasaran juga menunjukkan bahawa dunia telah menyedari perubahan suasana. Bursa saham meningkat dengan jangkaan kemajuan dalam perbincangan, manakala harga minyak kekal sensitif terhadap setiap ancaman, serangan dan kenyataan. Ini penting secara langsung bagi Trump kerana beliau cuba menukar tekanan ketenteraan kepada hasil yang praktikal tanpa membenarkan Iran menentukan rentaknya. Apabila internet kembali, apabila para perunding bergerak dan apabila jentera Iran mula bercakap tentang perjanjian, naratif kekuatan beralih pihak. Israel kekal sebagai pemain penentu dalam papan catur ini. Sementara Iran cuba menyelamatkan pengaruh serantau, pasukan pertahanan Israel memperluaskan operasi terhadap struktur yang berkaitan dengan Hizbullah di Lubnan dan terus menekan kumpulan bersenjata di Gaza. Ini mengurangkan ruang pergerakan Teheran kerana rejim Iran bergantung kepada rangkaian ini untuk memprojeksikan kuasa di luar sempadannya. Dengan Trump memberi tekanan dari atas dan Israel menekan di lapangan, Iran kehilangan ruang untuk menjual penentangan sebagai kemenangan. Pemulihan internet juga membawa satu akibat berbahaya untuk rejim itu sendiri. Dengan lebih ramai orang yang berhubung, laporan, gambar, pendedahan dan tuntutan kembali tersebar. Penjuduk Iran yang telah berbulan-bulan terasing kini boleh kembali menunjukkan kepada dunia apa yang berlaku semasa pemadaman internet itu. Bagi Trump, ini meningkatkan kos politik bagi para ayatollah. Bagi Pezeshkian, ini dilihat sebagai cubaan untuk meredakan krisis. Bagi pengawal revolusi, ini dilihat sebagai risiko kehilangan kawalan terhadap maklumat. Oleh itu, kembalinya rangkaian adalah lebih daripada sekadar perkhidmatan yang dipulihkan. Ia adalah satu retakan pada tembok kesunyian. Sekarang, langkah seterusnya bergantung kepada Teheran. Jika para komander Iran cuba menghalang penyambungan semula, mengulangi ancaman atau merancang serangan baru, Rumah Putih masih mempertimbangkan pilihan ketenteraan. Kemenangan besar Trump terletak tepat pada titik itu. Iran mahu menentukan bila dunia akan mendengar rakyatnya, bila akan berunding dan bila akan mengancam. Sekarang, Iran melakukan semua itu di bawah tekanan, dengan internet kembali, dengan rejim yang berpecah, dan dengan Washington memerhati setiap gerakan. Saya Milson Alves, Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.